bawa kereta? Gelak. Ingat kelakar ke? Kalau kepala saya ni benjol, siap bawa saya saman awak. Ya Allah. Tak pasal-pasal jadi dosa pula aku dekat dia ni. Astagfirullahaladzim. Okey, dah sampai. Terima kasih. Masya Allah. Allah, Ja. Aku ni kan senang bersyukur sangat dengan Jas ni tau. Anak-anak aku ni. Diorang ni dengar cakap taat. Sama. Kasih pun macam tu. Dalam pada dia kata dia tak nak. Dalam pada dia kata dia buat perangai lah kan. Tapi dia ikut juga cakap aku. Ikut cakap Itulah. Kalau orang lain punya anak tu kan, na'udzubillah lah kan. Betul. Tapi kita ni memang patut bersyukur tau. Betul. Anak kita taat, dengar cakap, tak pernah menjawab. Yes! Astagfirullahaladzim. Kenapa kau? Aku dapat idea. Memandangkan anak kita sama-sama taat, baik, apa kata, selamba je, kita tunangkan diorang. Maksudnya tu, macam orang zaman-zaman dulu tu, bila mak bapak dah suka, kita booking lepas tu tunangkan diorang terus. Yes! Aku suka idea kau. Otak kau memang kelika. Mesti kita seterusnya. Macam ni idea kau. Kepala otak kau geliga. Please lah sayang. I nak mak I nampak you dekat masjid tu. Buat apa? I nak tipu dia. Bukan tipu. This is not tipu. This is strategizing. Tipulah tu. Nak suruh I jadi hipokrit pula? Tak nak. Bukan hipokrit. Sekejap, my mum call. Hello, Mama? Balik awal? Ma, mana boleh balik awal? Kasih ada kelas sampai petang lah.